Kalau orang tak kena kecam, tak function lah. Kalau dia tak kena kecam, tak ada benda baik yang dia buat, tak ada benda buruk yang dia buat. So maksud dia tak function lah, tak ada orang cakap salah. So that's the thing. Luqman ni dia gitu. Dia ada benda yang best dia. Luqman ni. Kan saya cakap Luqman ni best lah. Dia karakter dia best lah. Mungkin don't know, kerana tak semestinya setiap orang tu suka. Tapi at least dia boleh mewarnai saya punya content. Bagi saya okey. Betul lah. Ganda tanya apa? Sekejap, apa benda dia cakap ni? Ganda tanya apa? Ganda tanya abang kalau ada post video malam ni. Oh, malam ni tak ada, esok ada. Ada je hari ni kalau korang nak saya post. Tak apa, post tu dekat YouTube Ganda sekejap lagi. 1.5 lagi kena post. Kau ingat konten debat? Ingat debat tu. Konten debat. Konten debat tu best lah sebenarnya. Memang best. Aku tak post sebab aku demam. Oh iya ke? Lepas tu aku tak ingat. Lepas tu ingat tu kan dah masuk hari baru yang akak shoot tu. Biar dulu tak payah post lah dulu. Tapi boleh je konten tu lagi. Ya ke? Atau tak payah post lah. Post kat YouTube saya. Hai, nama saya Nur dan Yahya, berumur 24 tahun dan tinggal berasal dari Shah Alam Selangor dan korang panggil saya Lulu. Konten Bila berada di belakang kanan saya dan siapa rasa Asal lupa nak flip kamera. macam mana nak flip siap? Tu tekan bawah tu. Chain. Oh ni. jauh. Nak. Okey, kau pilih nak post kat konten YouTube Alif ke YouTube saya? Yang dua lah kau. Ni konten ni, konten debat ni. Tele sementara semua duduk kat depan. But setiap orang lah. So maksudnya AI team akan pilih dia layak tak kat sini ataupun dia tak layak. So dia orang kena debat lah. Ada yang pilih dia orang layak kat sini, ada yang pilih tak layak. Semua tak layak. Pun tak layak. Post okey. InsyaAllah malam ni saya post. Saya lupa nak post konten ni. Okey lah. Ada lah juga konten untuk post. Dapat lah sikit-sikit. Saya dah hantar bunga itu. Jangan lama-lama tak post. Minggu ni turun. Saya dah start naik sekarang ni. Lepas saya kejar. Boleh dia tak lain tu lah. Saya sekali sekejap lagi nak post konten lagi. Esok nak post konten lagi. Alhamdulillah. Cakap memang target superstar lagi lah tahun ni. Confirm lah. Saya akan pasti confirm dapat lagi sekali. Nak dapat 30,000 lah. Oh, 30,000 tahun ni?